Brazil baru buka kilang nyamuk terbesar di dunia. Tapi jangan salah faham, kilang ni bukan nak sebarkan nyamuk, tapi nak hapuskan penyakit denggi. Kilang ni boleh hasilkan lebih 100 juta telur nyamuk setiap minggu. Tapi nyamuk ni bukan biasa-biasa. Mereka disuntik dengan bakteria Wolbachia. Bakteria Wolbachia ni buat nyamuk jadi lemah. Dia tak boleh sebarkan virus macam denggi, Zika atau chikungunya. Bila nyamuk ni dilepaskan, generasi seterusnya akan mewarisi bakteria ni, dan populasi nyamuk pembawa penyakit pun makin berkurang. Kilang ni dibangunkan oleh World Mosquito Program dan saintis Brazil. Mereka panggil dia Wolbito do Brazil. Sekarang inilah kilang nyamuk terbesar di dunia. Dengan teknologi ni, mereka jangka boleh lindungi lebih 140 juta orang daripada jangkitan bawaan nyamuk. Satu langkah besar dalam kesihatan awam. Kalau anda nak tahu lebih banyak lagi pasal teknologi terkini, follow saya sekarang.